Ada yang kata kelas pemulihan ni makin lama makin susah pula. Kan nak periksa dah, makin mencabar sikit lah subjek ni ya anak-anak. Hari ni kita nak buat cream puff celup coklat dengan inti cream cheese. Nanti korang boleh buat untuk dessert berbuka puasa. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Kita perlukan 4 sudu butter atau margarin. Kemudian korang masukkan dalam 1 cawan air. Panaskan sampai mendidih sebelum kita boleh masukkan dalam 1 cawan tepung gandum. Keep kacau sampailah dia mengental lebih kurang macam ni. Lepas tu kita kena sejukkan tepung ni dulu. Step ni paling penting. Boleh kacau-kacau macam ni biar keluar uap dia. Bila dah sejuk sikit, barulah kita boleh masukkan dalam 4 biji telur saiz sederhana. Lepas tu korang teruskan menggaul sampailah tepung dengan telur dia sebati dan pekat lebih kurang macam ni. Dah siap, kita boleh pindahkan dekat dalam piping bag. Untuk corong dia nak pakai jenis macam mana pun boleh. Kalau macam saya pakai yang nombor 855. Lepas tu kita boleh pipekan dekat atas kita punya baking paper. Nak bake kita punya cream puff ada 2 cara. Yang pertama kita guna air fryer. Korang sebur dengan air dulu. Lepas tu korang bakar ikut instruction yang saya letak ni. Korang boleh screenshot siap-siap, nanti senang nak rujuk. Cara kedua, kita bakar dalam oven. Semburkan air kat atas dia dulu. Lepas tu bakar dalam oven selama 20 minit dengan suhu 200 darjah Celsius. Sementara cream puff masak, kita buat dia punya filling. Kita perlukan 250 gram cream cheese, dalam 1 kotak kecil whipping cream, dalam 3 ke 4 sudu gula icing dan juga 1 penutup esen vanila. Korang kisarkan sampailah kembang, sampai dia semua lebih kurang macam ni. Lepas tu sejukkan dalam peti sejuk sekejap. Kemudian kita perlukan 100 gram white chocolate dan juga 100 gram milk compound chocolate. Kita buat teknik double boil, cairkan sampai tak berketul. Bila cream puff dah ready, kita boleh celupkan kita punya coklat dengan cream puff ni. Lepas tu korang sejukkan sekejap je, 10 hingga 15 minit dalam peti. Bila coklat dah firm, kita boleh pipekan kita punya cream cheese filling. Bila dah siap, boleh sejukkan dalam peti dulu. Nak berbuka puasa nanti, korang keluarkan dan enjoy kita punya coklat cream puff sejuk-sejuk. Jangan lupa cuba kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.